bukanlah ciplak resipi. Bukan. Bukan naik tangan biasa-biasa. Betul. Kita orang punya konsep hotel tapi harga warung. Paling banyak jual adalah Angus, Wagyu. Berapa biji boleh jual sehari? 70 ke 100. Bang, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Macam best ni bang, tengah masak apa bang? Ini mula kita masak bawang dulu. Kena masak onion. Ini daging Wagyu bang. Daging Wagyu from Japan. Berapa ratus gram? 150 gram. Wow. Tebal. Mau berak panggil tebal. Tebal. Bismillah. Apa best seller bang? Best seller kita Wagyu F5 Japan. Okey. Wagyu Australia, crispy chicken dengan grey chicken. Kita masukkan grey chicken. Ni kita buat sendiri punya. Kita marinate sendiri punya. Saiz chicken chop memang. Yes, betul. Saiz chicken chop dan kita pun masak dua-dua ni menggunakan timer lah. Memang setting time lah. Memang setting time. Untuk F5 ni, kita orang masak dia, kita orang akan tutup dia macam ni. Sama juga dengan grey chicken. Supaya dalam dia tu masak sekata. Kat tempat lain tak ada bang grey chicken ni. Dekat Ipoh kami je buat grey chicken macam ni. Oh, sini je ada Ya, betul. Sini je ada. Jadi ada berapa total menu dekat sini bang? 9 menu. 9 menu 9 menu. Untuk Wagyu F5 Japan ataupun Wagyu Australia, kita masak dia 2 minit, 2 minit. Oh, sekejap je. Terbalik 2 minit, 2 minit. Baik. Tapi untuk grey chicken ni kita masak dia total minit 6 minit. Maksudnya 3 minit, 3 minit. Wagyu F5 ni perbezaan dia orang makan tu dia cair dalam mulut. Ya. Kalau macam Australia ni dia kembang, makin besar. Baik, dia tu sangatlah lembut bang. Betul, sangat lembut. Ini crispy chicken. Chicken kita pun warna merah-merah. Dia bukan macam biasa tepung biasa bukan. Oh, memang elok terendam bang. Dekat kedai burger ni apa menu yang paling banyak terjual bang? Paling banyak jual adalah Angus, premium Angus. Okey. Wagyu dengan crispy chicken. Crispy chicken. Tiga berapa ni. biji boleh jual sehari? Selalunya lah kalau weekdays dalam 50. Tapi kalau kata weekend tu kebanyakannya 70 ke 100 sebab kita orang ada Grab Food, kita orang ada Food Panda. Okey, jadi Grab Food, Food Panda tu kalau dia orang nak order ni nak type nama kedai apa ni? Tulis je Eat Burger. Wagyu ni setelah 2 minit Sebelah 2 minit. Setelah 2 minit lah. Ni kita Wagyu dululah. Setelah 2 minit sebab aroma dia. Oh, cantik. Cantik. Kejadian dia cantik. Cantik, alhamdulillah. Kita akan seasoning sikit dengan black pepper. Memang tebal bang ni. Tebal, memang tebal. Ada sular sikit. Ada sudah sikit. Yang paling mahal kita akan serve apa tu bang? dengan salt pepper sikit. Himalaya. Himalaya. Garam apa garam mahal ni? Garam mahal. Healthy pula tu. Yeah. Tapi ini bos abang ni bukan biasa-biasa punya meniaga bang. Betul. Bukan meniaga cincai-cincai Barang pun semua kualiti Betul. Kita orang punya konsep hotel tapi harga warung. Tapi Wagyu tu pun biasa standard pun dekat ratusan. Betul, dekat ratusan. Macam Wagyu tu berapa harga dia bang? Untuk Wagyu F5 ni 39 saja. 39 masih mampu milik lah. Ya betul, harga mampu milik. So kami akan serve dengan telur dengan sticky beef. Ni dia chicken kita. Oh, ini dia punya marinade ni color dia cantik. Yes, betul. Nampak? Hidangkan dengan apa? Rendam dia dengan black pepper, kita tambah black pepper sikit, sikit seasoning dengan sos teriyaki. Sos teriyaki. Ya, betul. Wow. Burger dia memang tak lari dengan telur bang. Betul. Cuma kelainan kita kat sini kita bubur sticky beef lah. Ini berapa minit bang? Crispy chicken kita masak dia 4 ke 5 minit lah. Kita cucuk dia, bagi dalam dia masak lah. Okey. Perfect. Lepas tu kita masukkan balik. Kurang sepada seminit ni siap lah. InsyaAllah. Supaya lebih cepat masak. Betul, lebih cepat masak dan sempurna masak dia. Nampak? Dia kembung dia. Nampak dia punya juicy dia. Ya. Keluar air-air. Ya, betul. Nampak? Macam puding tak? Juicy-juicy dia keluar lah. Itu yang grill chicken bang. Ni grill chicken. Ni pun sama, kita tekan dia bagi dia masak. Siap dah kita punya Japan F5. Kita letakkan dia sticky beef. Ni kita punya sticky beef. Macam ni lah customer akan dapat yang kita akan bagi. Satu burger ni RM39. RM39 sahaja. Puas hati. Kita punya crispy chicken pun dah masak. Kita angkat. Lepas tu kita bagi dia garnishing. Terus garnishing? Ya, betul. Masih dia tengah panas-panas? Ya, betul. Baik. Baru dia serap. Okey, ini caramelize. Ya, caramelize. Okey, ini sos apa? Sos cheese. Sos cheese. Ni kita punya Wagyu. Wagyu F5. Ni kita punya crispy chicken. Punya grill chicken. Black pepper sauce. Black pepper sauce. Cuma Wagyu kita sos dia light-light je. Tidak tak rasa dia punya daging tu kan? Betul bang. Mayonnaise. Dengan cerita bos belajar dekat Melbourne, Australia buat patty ni. Ya. Wow.
Maksudnya bukanlah ciplak resipi kat YouTube ke bukan? Bukanlah, bukan. Memang kita pergi belajar sana. Bukan dari tangan biasa-biasa. Betul. Daripada sana kita bawa ke sini. Bagi orang Malaysia pula rasa. Yang terakhir kita bubuh garnishing dia. Ni yang mahal ni. 5 star hotel. 5 star hotel. Ya, betul. Tapi kita buat kat warung. Buat kat warung tepi jalan Ya. Kita berada di belakang lorong ni, dipanggil kafe belakang kedai. Kalau kita tengok dia berdekatan dengan lorong nenek dan juga dekat dengan gerbang malam. Owner kedai burger ni dia belajar kat Melbourne, Australia 2 tahun untuk belajar buat patty ni. Jadi kita ambil 3 yang best seller. Ada Wagyu A5, Alabama Crispy Chicken Burger dan juga Grill Chicken Burger. Ni dia punya brand lah, Eat Burger Ipoh. Nak datang sini korang boleh juga order online, GrabFood dan Foodpanda. Dalam dia seperti mana yang korang tengok tadi, onion caramelized, kemudian ni crispy chicken dia. Dia garnishing dengan apa tak tahu, tapi 5 star hotel punya style. Okey, tanpa bercakap banyak, ini rupa kejadian dia. Besar, tebal, puas hati ni. Nak tengok muat ke tak muat masuk ni. Bismillah. Kalau korang tengok tadi, crispy chicken ni digoreng dalam minyak yang panas, ikut timer. Kemudian sebelum dia nak masak tu, dia cucuk-cucuk dengan pisau dan dia tabur garnishing. Dalam crispy chicken ni ada rasa garnishing tu. Best. Suapan yang kedua, bismillah. Ini barang A+. Dia menang dekat garnishing. Menu seterusnya adalah grill chicken burger. Dia gunakan saiz chicken chop, dan kalau kita tengok cara dia masak pun tak sama macam burger lain masak. Dia memang hotel style punya, okey. Bismillah. Dia tak sama macam street food punya burger. Tengok, dia punya masak cantik. Tengok tu, tak overcook. Suapan yang kedua, bismillah. Dekat kafe belakang kedai, ada kedai kat sini, korang boleh order makanan-makanan ringan. Contohnya ada nasi lemak, ikan tongkol, ada keropok lekor, ada Maggi kuah, ada french fries, kemudian roti bakar, dan sebelah kedai burger tu ada juga sate, korang boleh order sate. Menu terakhir yang paling best seller, Wagyu daripada Japan. Ini mantap punya ni. Okey, dalam dia menggunakan premium Japanese beef 150 gram, original daripada Japan. Kemudian dia ada streaky beef, macam mana kita nak makan punya tebal macam ni. Dia rupa kejadian dia. Roti dia lembut, kita cuba makan. Lepas tak? Bismillah. Memang cair kat mulut. Serius, cair kat mulut. Walaupun tebal, korang tekan sikit je roti dia tu, boleh dapat satu suap. Sebab apa? Daging dia sangat-sangat lembut dan cair kat mulut. Suapan yang kedua, serius, ini barang jadi bro. Ini barang bukan main-main. Ini barang air tangan daripada Melbourne, Australia. 2 tahun belajar buat patty. Bismillah. Bisnes anak muda yang orang kena support. Ambil dia punya daging, masa dia masak tu dengar air juicy dia. Tengok, lembut. Bismillah. Kunyah sikit je. Kalau mak korang yang tak ada gigi tu, ayah korang yang tak ada gigi tu sesuai. Tengok. Bismillah. Harga pun berpatutan. Sebenarnya pot ni saya first time jumpa, dan location ni saya akan letak dekat pin komen. Korang tekan dia dekat Waze Map terus sampai kat sini. Saya boleh bagi keseluruhan untuk semua menu ni A+. A+ ni sangat recommend untuk korang datang, cuba try, dan korang nilai sendiri macam mana kepremiumannya burger ini, yang akan membuatkan korang kalau tak datang mesti menyesal. Okay? Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.